Pernah dengar istidraj? Istidraj ni satu nikmat, satu anugerah, satu pemberian daripada Allah. Sebenarnya bukanlah untuk kebaikan, tapi untuk ujian. Kadang-kadang nak suruh orang tu makin ghalib, makin lalai, makin leka. Dia ni aku bagi sikit ni tak semayang pun, dia ni aku bagi sikit tak puasa pun, aku bagilah lagi. Jadi Allah bagi tu dia ingat, Allah ingat dia, Allah sayang dia, Allah duk tengok dia. Sebenarnya Allah bagi tu nak suruh ghalib. Biar dia lagu ni, aku bagi hak dia nak, aku bagi hak dia nak, aku bagi. Akhirnya dia jatuh pada kesesatan, pada kefasikan. Contoh istidraj yang paling senang ialah bila kita sebut mukjizat, semua sedia maklum pada kita apa itu mukjizat. Walaupun pemahaman sebenar mukjizat ada bertahap pada setiap manusia yang berada dalam persekitaran dan lingkungan kita. Kalau kita tidak percaya dengan teori ini sebagai contoh, kita akan dapat melihat pelbagai jawapan yang berkaitan dengan mukjizat bila ditanyakan secara spontan. Kalau saya tanya apa pandangan saudara tentang mukjizat, pasti jawapan dia yang kita terima akan berbeza dengan orang lain. Mungkin ada kesamaan, tapi dari sudut pemahaman itu, tingkatan, level dan ranking dia pasti berbeza. Ada orang yang faham secara basic, ada orang yang faham secara sederhana, dan ada orang yang faham secara lebih tinggi. Walaupun demikian, dan tajuk hari ini lebih menjurus kepada perkaitan metafizik. Bila sebut tentang metafizik secara umum, hari ini apa beza sebenarnya antara teori sains dan metafizik? Adakah metafizik itu memang dah termasuk di dalam teori sains? Sebagai percontohan yang paling mudah, dahulu kita belajar sains bukan sahaja di peringkat sekolah rendah, bahkan di peringkat sekolah menengah, bahkan mungkin lebih jauh kita mendetaili sains itu bagi mereka yang mengambil bidang tersebut. Tapi secara mudah saya nak bagi percontohan, teori sains ialah dalam bentuk cabang pemikiran untuk mengetahui hasil sesuatu perkara. Satu cabang pemikiran untuk mengetahui hasil sesuatu perkara, hasil sesuatu dapatan. Sebagai contoh, bagaimana petir terjadi, bagaimana elektrik terhasil. Ini contoh dalam bidang teori sains. Jadi perkara-perkara ini bila dipersoalkan sedemikian rupa memerlukan ujian-ujian dan beberapa eksperimen untuk membenarkan dia. Contoh, bila kita berbicarakan bagaimana petir terjadi, perlu ada uji kaji, perlu ada analisis, perlu ada pemerhatian, eksperimen bagaimana petir terjadi. Kalau kita katakan bagaimana elektrik terhasil, begitu juga memerlukan kepada kajian, analisis dan eksperimen bagaimana aliran elektrik itu boleh terhasil. Tetapi kalau kita kaitkan dengan metafizik, metafizik ialah cabang pemikiran yang masih berada dalam taklukan sains tadi, tapi dia cuba menerobos lebih dalam untuk mengenali asas-asas benda yang dibincangkan tadi. Kalau sains tadi dia umum, bagaimana petir terjadi, yang metafizik ini, apa itu petir? Apa zat bagi petir? Apa atom bagi petir? Apa jirim bagi petir? Apa unsur bagi petir? Apa jisim bagi petir? Dia lagi asas, dia lagi komplit, dia lagi mendalam. Begitu juga elektrik. Apa itu elektrik? Bagaimana elektrik terjadi? Asas elektrik, unsur elektrik. Baik, percontohan yang paling mudah ini untuk memudahkan anda nampak perbezaan antara teori sains dan metafizik.
Tapi adakah contoh yang diberikan tadi untuk dikaitkan dengan tajuk ini kita memerlukan unsur-unsur tadi dalam memahami mukjizat? Tidak. Sebab teori metafizik ada satu lagi perbahasan dan perbincangan dia. Yang ini selalu dikaitkan dengan satu lagi bidang disiplin ilmu yang dinamakan ilmu falsafah. Ilmu falsafah dan teori metafizik selalunya dikatakan sama naik, sama umur dia. Maksudnya awal-awal naiknya ilmu falsafah sama dengan naik dan umurnya ilmu metafizik dari sudut sisi pandang ini. Ini bermakna ilmu metafizik kalau mengikut garisan istilah yang sebenar, apa maksud meta, apa maksud fizik. Dan ini adalah bahasa Greek, bahasa Yunani kuno. Hari ini sebut metafizik, dan kadang-kadang kita lebih kenal metalika daripada metafizik, betul? Baik, sebut meta, apa maksud meta? Di belakang, di sebalik. Fizik ialah alam zahir, alam nyata. Maksud metafizik berlawanan dengan fizik. Fizik benda yang nyata, benda yang jelas, benda yang terang berbentuk material. Tapi bila sebut metafizik, hak di sebalik fizik, di belakang fizik, di sebalik alam nyata, di sebalik alam material, dia lebih jauh menerobos sampai ke tahap ilmu ini memikirkan tentang ilahiyat ataupun ketuhanan. Jadi kita nak memikirkan sesuatu yang di luar apa yang kita nampak sekarang, apa yang jelas bagi kita, apa yang dimaterialkan oleh kita selama ini. Dengan bahasan yang lebih jauh, perkara ini perlu memikirkan tentang pemikiran, tentang otak, tentang akal. Bila kita sebut otak, pemikiran dan akal, sebenarnya dia juga ada unsur dan objek metafizik. Sebab bila kita melakukan pembedahan pada otak kita, yang jelas pada kita yang keluar, yang bulat tu otak zahir ke otak batin? Yang itu otak zahir, yang kita namakan cerebrum, medulla oblongata dan sebagainya. Tetapi hakikatnya akal yang sebenar ada di mana? Gaib. Akal yang sebenar bersifat metafizik. Dia berada jauh di luar keberadaan fizikal kita. Jadi inilah akal yang cuba membawa kita untuk memahami perkara-perkara yang lebih tinggi. Tetapi kadang-kadang kalau kita silap dari sudut memahami disiplin ilmu, dia akan berlawan dengan syariat. Dia akan berlawan dengan firman-firman Allah. Dia akan berlawan dengan hadis-hadis Nabi. Dan ini biasanya dimainkan oleh saintis-saintis ataupun ahli-ahli falsafah yang lebih mirip dan menjurus kepada aliran rasionalis. Mereka nak sesuatu perkara itu rasional. Perkara itu mesti nyata. Perkara itu mesti jelas. Perkara itu mesti logik. Kadang-kadang bila kita nak kait unsur mukjizat dengan logik memang agak sukar. Sebab memang Allah menjadikan unsur mukjizat itu tidak logik pada adat kebiasaan. Dan dia nak cuba bermain dengan logik, inilah sebenar tahap pengujian. Bila Allah meletakkan perkara asas ini pada ayat yang ketiga paling awal dalam surah Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaib. Inilah perbezaan orang yang bertakwa, orang yang beriman. Antara orang yang boleh mempercayai, mengakidahi dan beriman dengan perkara gaib dengan orang yang sukar nak menerima tentang alam keghaiban. Ada orang yang beriman amat mudah bagi dia untuk memahami bahawa selain daripada dunia kita yang nyata, yang bersifat material ini, ada alam lain yang lebih besar, ada dimensi lain yang lebih tinggi daripada kita. Bahkan yu'minuna bil ghaib menjurus kepada akidah kepada Allah, akidah kepada malaikat, akidah kepada hari kiamat, akidah kepada qada dan qadar.
Semua ini tak dapat dibaca dengan semua 5 panca indera kita. Hari ini bagaimana kita nak cipta sebanyak mana chemistry, connection dan hubungan dengan gaib ini tak mampu dicapai dengan 5 panca indera. Kecuali hanya perlu diimani dengan hati dan keimanan anda. Dan orang yang mampu mengawal dan menjaga keimanan dengan unsur gaib inilah layak dilabel sebagai manusia bertakwa. Tetapi di sana, bila munculnya pada awal golongan rasionalis ini, mereka tak boleh menerima perkara sedemikian dengan begitu. Seolah-olah mereka nak satu kajian yang analisis, satu kajian yang terpenjiri, satu kajian yang tepat membuktikan keberadaan tersebut. Selain daripada beriman, kami nak jelas, kami nak bukti. Apa dari sudut teori sains, apa dari sudut metafizik, apa dari sudut fizik membuktikan hal keberadaan itu benar-benar ada ataupun wujud. Sebagai contoh, kita belajar ilmu fizik di sekolah dulu. Ilmu fizik di sekolah dulu lebih membicarakan pasal apa? Ilmu fizik di sekolah dulu lebih membicarakan tentang fenomena semula jadi material. Dia melibatkan perkara-perkara apa yang kita katakan sebagai pergerakan, sebagai daya, tekanan, panas, cahaya, suara, elektrik dan etc. Tetapi bila melibatkan ilmu kimia, dia melibatkan komposisi-komposisi jisim, jirim dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Bahkan kadang-kadang hari ini sudah digabungkan dan membentuk satu ilmu saja dinamakan teori fizik. Tetapi bagaimanapun untuk dikaitkan dengan mukjizat pada hari ini, kita memerlukan beberapa perkara untuk difahami dengan lebih jelas. Setakat ni macam mana pening dah ke okey lagi? Okey lagi. Maksudnya tahap ilmu sains, ilmu fizik anda bagus. Okey. Bila kita nak membahaskan pada awal tentang mukjizat, kita semua pandai sebut perkataan ini mukjizat. Tetapi pemaknaan sebenar dari sudut bahasa sebagai contoh. Bila kita sebut dari sudut bahasa mukjiz, mukjiz maksudnya yang mengalahkan, yang melemahkan. Tujuan didatangkan mukjizat pada Nabi ini memang untuk mengalahkan lawan, untuk melemahkan lawan. Bagi mereka-mereka yang dianggap lawan, yang tidak mahu beriman, tak mahu mempercayai apa yang didatangkan oleh mana-mana Nabi ataupun mana-mana Rasul ataupun mana-mana utusan Allah. Jadi memang mukjizat ni nak bagi lemah, nak bagi kalah orang lain, hak lawan, hak menentang dia. Tu dari sudut bahasa. Manakala dari sudut istilah, dia dianggap sebagai satu perbuatan yang diklasifikasikan khawarikul adah. Apa maksud khawarikul adah? Yang bersalahan, berlawanan dengan adat kebiasaan. Maksudnya dia memang bukan perkara yang sering berlaku, bukan perkara yang sering terjadi. Maksudnya dia boleh buat satu perkara yang melampaui batas akal manusia untuk memikirkannya. Kadang-kadang tak sampai pada tahap akal bagaimana benda ni boleh jadi, bagaimana benda ni bisa terjadi, bagaimana benda ni mungkin terjadi. Pelik sungguhlah. Memang kita kalah, memang kita tak boleh buat. Tapi kadang-kadang ada isu yang ditimbulkan. Ada perkara-perkara lain yang dianggap luar biasa. Bila sebut perkara lain yang dianggap luar biasa, kita perlu bermain dengan satu lagi ilmu yang dinamakan psikologi. Bila kita sebut tentang perkaitan dengan psikologi, dia lebih memainkan peranan tentang emosi, akal dan jiwa manusia. Yang ini dinamakan kesesuaian fitrah.
Bila sebut kesesuaian fitrah, memang bagi mana-mana manusia, dia akan cuba melebihkan, mensucikan, mengkultuskan, menyanjung mana-mana individu ataupun orang ataupun bentuk ataupun material yang dianggap lebih daripada dia. Contoh yang paling mudah, bayangkan contoh, tiba-tiba dalam satu kumpulan manusia ada seorang tu dia baca mantra tertentu, tiba-tiba keluar sayap belakang dia. Dengan sayap tadi dia pun terbang. Jadi apa anggapan biasa orang-orang bila tengok, hebat, keluar sayap boleh terbang. Pasti dia akan disucikan, dia akan didewakan, dia akan dilebihkan daripada orang lain. Hebat dia ni. Macam mana ilmu dia buat ni sampai boleh jadi lagu ni. Jadi kalau nak latih pemimpin pun, orang macam dia lah. Kalau nak lebihkan pun, orang macam dia lah. Kalau nak minta tolong pun, orang macam dia lah. Kalau nak mengadu pun, orang macam dia. Ni naluri, fitrah biasa. Yang ini sebenarnya lebih menjurus kepada suatu benda apa yang kita anggap sebagai manusia ni, landasan dia akan memuji sesuatu benda yang lebih daripada dia. Dan inilah sebenarnya kalau tak ada panduan agama, tak diutuskan Nabi-Nabi dan Rasul, anda sudah tahu apa jawapan dia. Boleh dapatkan jawapan tu? Kalau firman Allah tak turun, agama Allah tak turun, Nabi tak main, apa akan jadi? Bukan setakat manusia, bahkan pokok sekalipun. Pokok, kebetulan dia lalu, dia tak ada anak. Dia tak ada anak, dia pun duduk bawah pokok. Aku ni tak ada anak, lama dah cuba nak dapat anak. Tapi aku bernazar lah, kalau isteri aku mengandung, aku nak buat macam ni, macam ni, macam ni. Tiba-tiba duduk beberapa bulan, isteri dia mengandung sungguh. Kebetulan. Dia pun fikir, hebat ni, ajaib ni. Tapi ingat-ingat aku buat permohonan dan permintaan tu bawah pokok besar tu. Tiba-tiba ada orang lain juga hadapi masalah. Dia kata, try lah hampir duduk bawah pokok tu, try lah minta apa-apa hang problem tu. Kawan tu problem, duit tak ada. Tiba-tiba, kalau dapatlah ramalan nombor ni aku tikam kena. Tiba-tiba kali pertama jatuh dari ranting, 3 lai. Lengguk lagi jatuh kali kedua, 4 lai. Jatuh kali ketiga, selai. Jatuh kali keempat, 5 lai. 3, 4, 1, 5. Aku try lah. Try dapat 20,000. Bayangkan bila orang ketiga mai mengadu pada dua orang ni, hang cuba try bawah pokok tadi. Kawan tu pi, jadilah katakan. Mari nombor 4 pun jadi, agak-agak lepas ni apa jadi kat pokok tu? Macam-macam cerita. Siap dipagak, siap bunga, sembut, odorono, dashing sebagainya lepas ni. Jadi pokok keramat. Padahal tak ada apa pun. Tapi naluri tu dia nak lebih, tengok lebih sikit. Memang kita akui setiap makhluk Allah ada kelebihan yang Allah cipta. Tapi jangan sampai anda jadi syirik sebab benda-benda ini. Jangan sampai anda tinggi pergantungan dan harapan melebihi tinggi dan pergantungan harapan anda pada dia. Benda sikit saja dah boleh melarikan anda daripada landasan yang sebenar. Contoh bila kita tengok perkara luar biasa, dia memerlukan beberapa perkara dan definition yang lebih luas. Sebagai contoh, antara perkara-perkara luar biasa tapi kita tak istilahkan sebagai mukjizat. Salah satu contoh ialah dia mesti berlawanan dengan adat. Kalau dia tak berlawanan dengan adat, tak luar biasa. Contoh, saya hari ini nak klaim dan mengaku bahawa diri saya adalah Nabi dan Rasul yang baru bagi umat manusia. Apa bukti yang saudara kata saudara ni Nabi dan Rasul yang baru? Buktinya ialah saya boleh menerbitkan matahari dari arah timur dan membenamkan matahari ke arah barat. Itu standard matahari memang lagu tu pun.
Jadi hak luar biasa lagu ni tak luar biasa pun. Hak jadi luar biasa bila dia kata sebiasanya matahari naik daripada timur terbenam di barat. Hari ni aku nak tunjuk mukjizat aku, matahari naik daripada barat kemudian terbenam ke timur. Tu baru jadi luar biasa. Tu pun belum tentu boleh dianggap mukjizat lagi. Mana tahu hari tu kebetulan memang kiamat, tanda kiamat besar nak jadi dah. Faham ke tak maksud saya ni? Memang kebetulan hari tu ada tanda kiamat besar, matahari naik ke barat. Kebetulan. Bukan mukjizat pun. Okey. Yang kedua sebagai contoh, dia mesti melemahkan pandangan orang lain terhadap dia. Maksudnya dia mesti melemahkan orang lain supaya mempercayai dan memperakui dia. Sebagai contoh, ini pernah berlaku kepada aliran Ahmadiyah Qadiani. Kan Mirza Ghulam Ahmad yang diisytiharkan sesat tu, bila dia nak dakwa dan klaim dia jadi Nabi, dia kata dia tahu pada hari sekian-sekian akan berlaku gerhana matahari. Hari sekian-sekian akan berlaku gerhana bulan. Itulah bukti saya ni Nabi dan Rasul. Padahal benda-benda macam ni kita boleh pelajari sendiri menerusi ilmu falak pun boleh. Nak tahu bila matahari gerhana, bila bulan gerhana. Tiba-tiba nak klaim dan mendakwa dia tahu bila gerhana bulan, gerhana matahari, nak kata dia Nabi, nak kata dia Rasul. Satu lagi ialah, walaupun dia luar biasa, dia tak ada perakuan. Dia tidak diakui oleh pemilik dia. Inilah yang dikatakan biasa karamah bagi wali-wali Allah. Dia ada karamah, dia ada benda pelik, tapi dia tak claim dia ni Nabi, dia tak claim dia Rasul. Itu bukan mukjizat lah, tapi luar biasa. Luar biasa kan? Biasa yang terjadi pada wali-wali Allah dan sebagainya. Ada satu lagi yang mudah dipelajari, sihir. Kita belajar sihir, kita belajar silap mata. Dia benda pelik, dia benda ajaib pada pandangan sesetengah orang. Tapi bila sebut silap mata, nama lagi silap mata. Maksudnya yang tersilap apa? Mata kita tu yang tersilap tengok. Jadi biasalah silap mata. Kalau ada orang tahu rahsia dia, memang dia kalah lah. Oh, sebenarnya hang buat lagu ni, sebenarnya hang tipu lagu ni, sebenarnya kaedah kecepatan tangan dan bagaimana. Kalahlah dia. Begitu juga sihir. Walaupun sihir dia boleh buat macam-macam, tapi ada lagi tak orang yang lebih power sihir pada dia? Memang ada lagi. Memang dia akan kalah. Lepas tu kalau hak tu power, hak atas pada power lagi ada tak? Ada lagi. Kalah pula. Yang mukjizat lain, mukjizat tak akan terkalahkan dan tak mampu ditandingi dan disaingi oleh sesiapa pun. Kalau hak ni benang sat, tu pula benang esok orang lain benang, tu bukan mukjizat tu. Walaupun benda dia buat tu pelik-pelik. Okey, faham dasar ini. Seterusnya kita nak bagi faham. Masa berapa sampai berapa? Saya tak boleh takut ralik dia jadi terlebih. 11. Okey, 11. Sejam lagi lah. Baik. Perbezaan benda-benda yang dianggap luar biasa dalam dunia ni sekurang-kurang ada 7. Hak tak faham salin, boleh catik. Yang pertama kita namakan sebagai mukjizat lah. Hak atas sekali. Benda luar biasa yang siapa-siapa pun tak boleh tandingi. Ni anugerah Allah memang kepada para nabi dan para rasul. Cuma mukjizat itu berbeza. Kepada setiap utusan dia mengikut keadaan dan kesesuaian serta pengaruh lingkungan mereka. Sebagai contoh, zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memang ada beberapa mukjizat tertentu. Contoh kita katakan, bila dia dibakar oleh Namrus, apa yang dirasai oleh Nabi Ibrahim? Panas atau sejuk? Dia rasa sejuk. Bardan wasalaman. Ayat Quran ni cantik. Bardan wasalaman. Kalau bardan saja tak ada salaman, hidup ke mati walaupun sejuk? Dia sejuk pun dia tak selamat. Tapi sejuk dan selamat. Panas pun tak ada selamat, dia KO.
Sejuk pun tak ada selamat, dia KO juga. Jadi Allah kait terus bardan wa salaman. Sama macam bab makanan kita, selalu dia kaitkan halalan tayyibah. Kita tak mau halal saja, tapi nak tayyib juga. Halal tu halal, jelas kehalalan dia, boleh makan, boleh minum, boleh guna. Tapi tayyib, apa maksud tayyib? Apa maksud tayyib? Ingat tak masa geng Bujang Lapuk baca surat tu? Nenek Sultan Fir'aun tayyib, nenek tayyib. Apa maksud tayyib? Tayyib di situ baik, tapi dari sudut makanan kita katakan berkhasiat, bermutu, berkualiti. Baik. Kadang-kadang makanan tu dia jadi halal, dia tak jadi tayyib. Ada makanan yang halal saja dia jadi tayyib, ada makanan yang halal saja dia tak jadi tayyib. Contoh, bagi saya yang tak ada apa-apa penyakit, makan apa pun dia jadi halalan tayyibah. Tapi bagi orang kencing manis, dia makan gula, apa jadi? Halalan ada, tayyib ada lagi tak? Tayyib tak ada dah. Tayyib tak ada dah pada gula bagi orang kencing manis. Tayyib tak ada dah pada daging bagi orang darah tinggi. Halal tu halal. Jadi kita hari ni alhamdulillah tak ada penyakit. Betul ke tak ada penyakit? Kita duk bimbang penyakit-penyakit hak fizikal ni kadang-kadang hak letihnya. Aku bimbanglah kena kencing manis. Aku bimbanglah kena darah tinggi. Aku bimbanglah kena stroke, migraine. Tapi penyakit-penyakit batin ni jarang orang bimbang. Aku ni bimbanglah duk asyik kutuk orang. Aku bimbanglah hari-hari mengumpat. Aku bimbanglah hari-hari duk caci maki orang. Kita tak bimbang hak tu tak? Sebab dia tak nampak hak tu. Tapi hak cari penyakit betul dalam kubur besok hak mana? Adakah malaikat akan tanya, kenapa kamu kena kencing manis? Tak ada. Kenapa kamu kena darah tinggi? Tak ada. Dia tanya hak anda buat tadi, hak penyakit batin tadi. Anda duk mengumpat orang, anda duk caci maki orang, anda duk kata kat orang. Hak tu hak nak jawabnya. Okey, kembali. Bila sebut mukjizat, dia ada pengaruh lingkungan dia. Sesuai dengan setempat, sesuai dengan keperluan. Contoh Nabi Musa, relate dengan zaman dan event dia. Zaman Nabi Musa ni zaman dipenuhi dengan ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir, tukang-tukang tenung, para peramal, pengamal-pengamal paranormal. Jadi perlu mukjizat yang sedemikian rupa untuk dia. Zaman Nabi Isa sebagai contoh, zaman kebangkitan, tengah naik ilmu tabib, ilmu perubatan. Sesuailah kalau dia punya mukjizat, boleh periduk orang mati, boleh sembuh orang penyakit buta, boleh sembuh pesakit sopak, boleh menghidupkan burung yang diprototipe daripada tanah dia tiup jadi terbang, boleh tahu barang-barang yang disimpan oleh ibu bapa masing-masing di rumah, sesuai. Tapi zaman Nabi Muhammad, kesesuaian apa? Zaman yang tengah naik, ahli-ahli syair yang masyhur, ahli-ahli puisi yang masyhur, ahli-ahli prosa yang masyhur, sastrawan-sastrawan yang hebat. Tidak lain dan tidak bukan, mukjizat maknawiyah dia ialah Al-Quran yang paling sesuai. Di samping mukjizat hak lain. Tapi Nabi Muhammad sebenarnya kalau kita tengok, dialah Rasul yang amat keberatan untuk menunjukkan yang pelik-pelik. Sebab zaman dia dah zaman rasionalis. Orang yang boleh berfikir matang. Dia nak tunjuk hak pelik-pelik ni untuk zaman Nabi-Nabi sebelum dia sesuai lah. Hak jenis zaman kuno, zaman keliling api, zaman pakai cawak, zaman hak nak tengok benda pelik-pelik sesuai. Walaupun keberatan pun, dia tetap menunjukkan
mukjizat-mukjizat dia. Kalau kita tengok betul-betul dalam kitab, hampir 300 mukjizat Nabi, sama ada kita tahu atau tak tahu, sama ada kita sedar atau tak sedar, sama ada kita pernah belajar atau tak belajar, disenaraikan ulama hampir 300 mukjizat Rasulullah. Baik. Mukjizat faham untuk nabi-nabi, rasul dan utusan dia. Yang kedua kita panggil irhas. Irhas. Maksud irhas ni ialah dia juga tertakluk kepada nabi-nabi dan rasul. Sebagai contoh, irhas ni lebih kepada perkara ajaib, perkara yang pelik yang berlaku kepada mana-mana nabi dan rasul sebelum diangkat jadi nabi. Dia tu memang akan diangkat jadi nabi, tapi sebelum dia diangkat tu, waktu kecil dia, waktu biasa dia, waktu remaja dia, dah ada benda pelik ni dinamakan irhas. Contohnya, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan, dia sentiasa dinaungi oleh awan. Maksudnya walau tu cuaca panas, musim panas, tapi awan sentiasa menaungi dia. Ini contoh irhas. Waktu tu dia kecil lagi, remaja lagi, tak jadi nabi, tapi dah nampak benda yang ajaib, benda pelik pada dia. Benda inilah yang sebenar dapat disangka dan diramal oleh seorang Pedri Buhairah di Syam kan. Dia jumpa Abu Talib, dia suruh bawa Nabi balik cepat-cepat ke Mekah. Kalau tanda-tanda ini dapat didetek dan dikenal pasti oleh orang-orang Yahudi, terutama ulama dia, nyawa Muhammad akan terancam. Faham? Baik. Irhas. Yang ketiga disebut sebagai karamah. Karamah ni pelik-pelik lah, tapi bukan lagi untuk Nabi, bukan lagi untuk Rasul, tapi orang-orang soleh yang menjadi pilihan-pilihan Allah. Tak kira title dia lelaki atau title dia perempuan. Contoh, kalau perempuan kita tengok Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Bila Nabi Zakaria masuk ke tempat peribadahan dia, selalu nampak buah-buahan yang sudah tersedia. Kadang-kadang buah ni yang jadi pelik, setakat nak sedia buah, mungkin orang boleh tiru-tiru, mungkin orang boleh tipu-tipu. Contohlah, saya pun konon-kononnya duk semayang, duk beribadat, duk wirid. Bila orang keluar pergi mana-mana, pergi ambil buah dalam peti, letak. Bila orang mari tanya, mari mana buah ustaz? Inilah karamat saya. Aku tu mungkin orang boleh tiru. Dan mungkin juga Maryam boleh buat benda yang sama kalau orang nak nafikan ini. Tapi yang jadi karamah ialah kadang-kadang buah yang tersedia itu di luar musim buah tersebut. Katakan sekarang tak ada dah musim durian, tiba-tiba masuk, durian pelik ni. Katakan sekarang musim manggis, tiba-tiba mari buah lain selain manggis, bukan musim dia. Ambil pokok mana ni? Ni yang jadi pelik. Sebenarnya inilah karamah yang diberikan oleh Allah. Malaikat mendatangkan buah-buahan ini terus daripada syurga. Dan karamah-karamah lain pada wali-wali Allah tak payah ceritalah. Anda belilah mana-mana buku, belilah mana-mana kitab cerita tentang tazkirah aulia, hilyatul aulia. Banyak kisah-kisah karamah para wali yang dikurniakan oleh Allah pada mereka. Baik, karamah jelas. Yang keempat disebut ma'unah. Bila sebut ma'unah, jangan kaitkan ma'unah hak dulu, hak disaut perak dulu tu ma'unah lain, tu ma'unah kumpulan, geng. Ma'unah di sini bermaksud pertolongan daripada Allah dalam keadaan yang bukan kita belajar, tetapi dia datang tidak disangka-sangka, tapi dia jadi pelik. Contohnya, kita ni kalau ikut saiz badan saya, lari tak kuat mana pun. Dah ikut tengok badan ustaz ni macam saya boleh pintas bila-bila masa.
Tapi kebetulan malam tu anjing liar mana pi kejap saya, pi ligang saya. Agak-agak larian saya masa tu sama tak dengan larian biasa? Oh, tak sama dah. Kadang-kadang bila orang lalu kat tepi, rekod ni. Usain Bolt pun tak boleh buat lagu ni. Padahal sebenarnya anjing duduk belakang. Tapi bila anjing tu tak ada, esok suruh lari lagi lagu tu, tak boleh dah. Jadi hak pelik tadi tu, dengan tubuh ustaz ni tak logik ni, larian macam ni. Sebenarnya apa? Anjing duduk belakang. Inilah dipanggil luar biasa tapi maunah. Kadang-kadang ada satu longkang yang besar. Hari-hari duk praktis tak lepas, gedegang jatuh. Lompat-lompat gedegang jatuh. Tiba-tiba hari tu mai ular sawa ke ular tedung, tiba-tiba lepas pula dia lompat. Lepas tadi sebab apa? Sebab takut kat ular tu. Tiba-tiba macam mana boleh lepas? 10 hari praktis tak lepas-lepas ni. Itulah maunah. Hak benda tak disangka. Bukan latihan, bukan apa, tapi Allah bagi lagu tu mengejut. Kadang-kadang kita lompat, kadang-kadang kita terjun. Tiba-tiba terjun tingkat 3. Tak patah pula kaki dah. Try sekali lagi, gedegung. Masuk hospital lah. Hak kali kedua tu. Contoh, nak bagi faham. Okey. Yang kelima, ini dipanggil ihanah. Ihanah ni dia lebih kepada orang-orang yang berwatak fasik lagi sesat. Biasa ihanah ni lebih kepada orang-orang fasik yang berwatak sesat. Contoh, orang yang mengaku jadi nabi waktu hayat nabi itu masih hidup, iaitu Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab ni dia nak try macam-macam menandingi nabi. Bila turun salah satu surah, contoh alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bila dia dengar tentang gajah ni memang benda asing. Di Mekah ada gajah tak? Tak ada. Tapi gajah mai dari mana? Siapa yang nak serang Mekah masa tu? Abraha dari mana? Yaman. Abraha dari Yaman. Yaman pun kalau kita pergi hari ni tak ada gajah. Dia mari ikut mana gajah tu? Kita kena ingat, Yaman dulu di dalam wilayah teritorial Habsyah. Habsyah ni Afrika. Memang gajah banyak pun. Dihantar terus dari Habsyah serang Mekah. Bila sebut tentang gajah, dia pun nak buat juga satu surah. Dia pun al-fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil. Gajah, apa itu gajah? Apakah yang dikatakan sebagai gajah? Bodoh dah ayat tu. Ayat tu memang lucu lah. Tak ada mukjizat langsung. Baca pun tak mau ulang dah. Tak macam Quran. Tak rasa zuk dia tu. Fasahah entah ke mana, lafaz entah ke mana, balaghah entah ke mana. Tapi satu yang dia nak buat, bila dia dapat tahu dalam satu peperangan ada sahabat Nabi ni terkena tusukan anak panah pada mata dia. Sahabat tu nama Qatadah. Bila sahabat tu kena, Nabi tarik panah tu, kemudian Nabi letak telapak tangan dia, Nabi bacakan sesuatu, elok balik. Dia pun dah ngaku jadi Nabi, nak buat juga. Tapi bukan perang lah. Dia pergi cari orang yang rosak sebelah mata. Akibatnya dengan jampi dia, bukan elok mata ni, dua-dua jadi tak nampak. Faham tak? Dia nak buat benda pelik, tapi Allah hinakan dia sebab fasik dan sesat dia, jadi lagu lain. Dia nak claim, tengok ni aku boleh buat juga macam Nabi Muhammad. Kan bila buat nanti tengok, tengok dua-dua rosak. Jadi Allah hinakan dia menerusi perbuatan tu juga. Tu ihanah. Yang keenam pula, yang keenam dinamakan sebagai istidraj. Pernah dengar istidraj? Istidraj ni satu nikmat, satu anugerah, satu pemberian daripada Allah. Sebenarnya bukanlah untuk kebaikan, tapi untuk ujian. Kadang-kadang nak suruh orang tu makin ghalib, makin lalai, makin leka. Dia ni aku bagi sikit ni, tak semayang pun. Dia ni aku bagi sikit, tak puasa pun, aku bagilah lagi.
Jadi Allah bagi tu dia ingat, Allah ingat dia, Allah sayang dia, Allah duk tengok dia. Sebenarnya Allah bagi tu nak suruh balik. Biar dia lagu ni, aku bagi hak dia nak, aku bagi hak dia nak, aku bagi. Akhirnya dia jatuh pada kesesatan, pada kefasikan. Contoh istidrak yang paling senang ialah Fir'aun dan Namrus. Fir'aun dan Namrus sebab apa? Sebab tak pernah demam, tak pernah selsema, bahkan dikatakan tak pernah bersin pun. Bila rasa sihat macam tu, umur pun panjang beratus-ratus tahun, dia mula mari rasa ego, sombong congkak, akhirnya rasa nak mengaku jadi Tuhan. Itu bentuk istidraj. Kadang-kadang orang tak faham, oh ini layak ni dipanggil Tuhan ni. Tidur pun tak, selsema pun tak, bersin pun tak, demam pun tak. Tapi hak faham manusia tetap manusia, makhluk tetap makhluk, tak perlu didewakan, tak perlu disucikan, tak perlu dikultuskan, tak perlu dilebihkan pun. Dia tetap makhluk, dia bukan Tuhan. Istidraj tu. Lepas tu dipanggil sihir yang terakhir. Sihir ni memang boleh buat macam-macam. Hari ni santau lah, sihir memisahkan suami dan isteri lah. Lepas tu sihir nak suruh orang suka kat kita lah. Padahal orang tak suka pun, orang meluat. Tapi baca-baca sihir ni orang tengok, oh, orang tengok jadi kasih, orang tengok jadi sayang. Dia luar biasa, boleh mengubah tindakan dan persepsi seseorang. Tapi hakikatnya sihir tetap sihir. Walaupun kita anggap luar biasa. 7 ni boleh faham dah kan? Mudah dah kan? Kita bagi percontohan yang memang mudah dah. Sekarang kita pergi kepada teras kita. Ada lagi setengah jam insya-Allah. Teras kita ialah bila membicarakan tentang mukjizat. Ni betul-betul mukjizat. Bila sebut tentang mukjizat sebagai contoh, nak kaitkan dengan metafizik. Kadang-kadang sukar ilmu metafizik untuk masuk celah, bahkan nak lalu kot tepi pun boleh terkuis, tahu tak? Contoh kita tengok antaranya mukjizat Nabi Musa. Bila sebut mukjizat Nabi Musa, antara hak paling hebat ialah bila Nabi Musa membawa sekumpulan besar Bani Israel nak keluar daripada bumi Mesir kan. Fir'aun duk kejar kat belakang tu. Jadi bila keadaan terdesak tadi, tak boleh nak pergi ke mana dah. Belakang tentera Fir'aun, depan laut apa? Laut Merah. Jadi apa tindakan yang dilakukan oleh Nabi Musa? Diwahyukan oleh Allah agar memukulkan dia punya tongkat pada air laut. Pada dasarnya, ikut ilmu biasa, bila kita pam dengan tongkat, apa jadi? Kalau kita lah pi tepi laut buat lagu tu, apa jadi? Mengecik air ke muka sendiri ya, tak jadi apa pun. Tapi bila dia dikatakan mukjizat, sekali dia hantuk, terbelah. Dan bila kita nak kaitkan dengan metafizik sekalipun, akal kita ni paling tinggi ke, jenius ke, Albert Einstein punya memori ke, mampu atau tidak tembusi hakikat mukjizat ini? No. Kalau mampu tembus, itu bermakna dia bukan lagi dianggap mukjizat. Mukjizat ni tak capai nak fikir, tak boleh nak ditandingi, tak boleh nak disaingi. Kalau orang dapat keputusan, mengikut teori sains lagu ni, mengikut teori fizik lagu ni, bila orang pecah ilmu ni, ada orang lain boleh buat lepas pada ni. Tapi tak akan sama sekali. Dan kita hari ni, marilah kayu balak sekalipun. Aku ni tongkat ni tak jadi, tapi aku ingat kayu balak boleh kot. 2 kayu balak sekalipun, kalau kita makan pil kuda jadi macam badang sekalipun, sado besar mana, 2 kayu balak gedegang, terbelah ke tak terbelah? Tak terbelah juga. Yang patah apa? 2 bahu kita hak patah. Sebab ini mukjizat. Tapi kita kena faham dari sudut keimanan. Apa yang dibelah itu manifestasi subliminal message. Sekarang pembelahan itu jelas nak membezakan mana kumpulan yang benar, mana kumpulan yang salah.
Yang inilah perlu kepada Iqra alam semesta. Kita baca Quran lama dah. Allah suruh surah pertama, ayat pertama, Iqra, 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 Iqra. Lepas tu kita pun tetap duk belajar Iqra juga kan. Tapi Iqra kita duk Iqra situlah. A, I, U, Ba, Bi, Bu. Apa maksud Iqra? Baca. Tapi baca bukan sekadar baca. Baca yang meliputi segalanya. Baca dengan memahami. Baca dengan analisis. Baca dengan uji kaji. Baca dengan pemahaman. Baca dengan tertib. Baca dengan semua unsur Iqra. Bila dia datang dalam bentuk tulisan, bentuk baris, bentuk titik, bentuk huruf, ini dipanggil ayat Quraniyah. Bila Allah nak suruh baca dalam bentuk aktual, tindakan daripada ayat, dipanggil ayat kauniyah. Apa maksud kauniyah? Alam semesta. Kita selalu baca ayat Quran, tapi kita tak baca ayat alam semesta. Sedangkan jelas pada kita, kita duduk bersila depan Quran baca macam-macam cerita, bulan, bintang, matahari, bukit. Selagi anda duduk bersila depan Quran tak keluar daripada rumah, hakikat matahari, bulan dan bintang anda kenal atau tidak? Kenal atau tidak? Matahari kalau duduk depan Quran tak keluar cari matahari. Sampai bila tak kenal matahari? Allah sebut bulan, selagi duduk bersila depan Quran tak keluar rumah cari bulan. Sampai bila tak kenal bulan? Anda baca Quran, Allah sebut matahari, duk bersila depan Quran tak keluar rumah cari matahari. Sampai bila tak kenal matahari? Ini ayat Quran di luar ayat kauniyah. Chemistry, connection perlu diwujudkan. Yang Allah suruh Iqra lebih besar. Sebab tu kebanyakan ayat Quran fasiru fil ard. Fasiru fil ard. Berjalanlah kamu di atas muka bumi. Bila Allah suruh berjalan, belakang tu yang cantik, belakang tu yang indah. Afala taqilun, afala tubsirun, afala tanzurun, afala tatafakkarun. Allah suruh tengok, Allah suruh renung, Allah suruh fikir, Allah suruh perhati. Tujuan apa? Tujuan dia, ini adalah firman Allah, kalam Allah. Yang ini kewujudan Allah, anda dapat rasa. Betul sungguh dalam Quran sebut ada. Betul sungguh Quran sebut jelas. Makin kuat kepercayaan dan akidah anda pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kebenaran firman yang turun melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita jauh pemahaman yang sebenar dengan Quran, dia akan jadi watak apa? Burung kakak. Burung kakak. Pasal apa tak ada kakak muda? Pasal apa panggil dia burung kakak tua? Pasal apa? Dah orang dululah kita kata mula-mula nak istilahkan nama tu pada dia, tengok burung ni tak ada nama lagi. Pasal apa orang nak letak burung kakak tu? Kakak tu pun kakak tu satu hal, tua pula dah. Okey, tak apa. Burung kakak tua apa sifat dia? Dia suka meniru-niru kan? Dia boleh tiru balik. Ini kadang-kadang sikap kita dengan Quran. Banyak hari ni sebenarnya melahirkan burung kakak tua menerusi pembacaan Al-Quran. Hari ini kita kadang-kadang baca Quran dari sudut tajwid tarannum bacaan tartil tapi kadang-kadang pemahaman, pemaknaan, maksud yang Allah nak dalam Quran kita abaikan. Kalau kita jadi sekadar pematuk huruf, kita sekadar burung kakak tua lah. Cuma duk apa? Duk ketuk baris atas, baris bawah, baris depan, baris mati, atas, bawah, depan, mati. Tapi orang tua selalu tanya, kita sebut baris atas sebab memang baris tu duk atas, betul? Kita sebut baris bawah, baris tu duk bawah.
Kita sebut baris depan, baris tu tak duduk depan, dia duduk atas. Pasal apa sebut baris depan? Atas betul lah, dia duduk atas. Bawah dia duduk bawah. Baris depan dia tak duduk depan huruf, dia duduk atas. Pasal apa yang kita sebut baris depan? Mengaji lama dah kan, kita duduk sebut pun baris depan. Pasal apa? Dia tak duduk depan pun, dia tak duduk depan ni, dia duduk atas. Why? Lama dah ustaz, saya pun tak terfikir nak tanya guru dulu dah. Pasal apa ni panggil baris depan? Dia dipanggil baris depan sebab sebutan nak sebut dia semua mulut kena muncung depan. Bu, tu, ju, hu. Tapi kalau baris atas dia tak ada muncung dah. Ba, ta, lagu tu je. Bi, ti. Tapi ni sung semua dah. Mulut reyot apa pun, lagu mana tak kisah. Janji bacaan betul. Baik. Gambaran dan analogi paling mudah ialah orang kaya yang kesunyian. Dia berkata, sunyilah aku nak pergi cari benda-benda yang dapat menghiburkan hati. Dia pun pergilah ke pasar. Pergi ke kedai burung, tapi bukan kedai Abdul Wahab lah, walaupun Abdul Wahab tu saudagar burung kan. Dia pergi satu kedai, dia kata, apa istimewa burung ni? Tuan kedai cerita, oh tak mau. Apa istimewa burung ni? Tuan kedai cerita, tak mau. Apa istimewa burung ni? Oh, dia boleh bercakap, dia boleh tiru kita bercakap. Try. Oh, okey, aku nak beli. Dia pun buat balik. Dia sangkut sarang burung sekali dengan burung tu depan halaman dia. Dia pun latih. Selamat datang. Burung pun selamat datang. Boleh 2-3 hari. Selamat datang. Dia pun nak try. Hello adik-beradik semua, waris-waris, mai saya ada buat jamuan makan sikit. Padahal dia nak try burung dia. Bila saja adik-beradik mari seorang, selamat datang. Mari adik-beradik tu, selamat datang. Mari hak ni, selamat datang. Kadang-kadang jiran lalu, cuba masuk. Masuk saja. Selamat datang. Kadang-kadang Pak Cik Ding nak pi subuh masjid, lalu ke tepi rumah dia, selamat datang. Tengah hari sikit, Kak Lijah nak beli sayur kedai depan, selamat datang. Makcik Melah duk jogging pun, selamat datang. Tapi yang sedihnya bila waktu malam, sedang asyik tidur, masuk pencuri dan perompak pun selamat datang juga. Akibatnya, apa siapa hang tak kejut aku? Sekurang-kurang help lah. Pencuri masuk rumah tuan, bangun, dah hang ajak tu je. Dia pun pencuri pun selamat datang. Last sekali ambil pisau sembelih, tak ada guna. Harta banyak dah kena kebas. Kita tak mau melahirkan generasi seperti ini, pandai menyebut, pandai mentajwid, pandai mentartil, pandai mentarenung, tapi apa pun kita tak faham apa yang kita sebut dan baca. Sampai bila? Hari ni paling sikit dah lah orang baca Quran tu sikit. Lepas tu hak nak faham baca terjemah dan nak memahami tafsir lagi sikit. Sebenarnya Quran ni lama duduk dengan kita, tapi tengok mana-mana masjid, contoh dia duduk dalam ni kan, mari minggu depan pun tersusun elok lagu tu juga. Contoh betul ni. Rumah kita kadang-kadang dirak duduk situ juga. Bila agak-agak selalu kita buka malam Jumaat tu pun sebab nak baca Yasin. Macamlah Quran ni surah Yasin tu je ada tak? Tak ada surah lain. Kalau orang pergi rumah buat apa bang? Baca Yasin. Pergi masjid buat apa bang? Baca Yasin. Kita pun terfikir, surah lain tak ada ke? Tak, jarang orang kata surah Baqarah, Imran panjang sikit, tak ada. Why? Nak pembuktian kemalasan kita sebagai contoh. Kemalasan kita. Torture betul-betul hari ni, tak apa kan? Sambil santai muka senyum walaupun torture. Okey. Kita hari ni bayangkan rata-rata umur 40. Okey. Bila kita umur 40 tahun, bayangkan surah paling awal dalam Quran surah apa?
Al-Fatihah. Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Bayangkan malah sangat lah ni. Koman malah sangat. Kita belajar tentang ayat dan tafsir 1 ayat 1 tahun. Oh, kira teruk dah tu, malah tu 1 ayat 1 tahun. Nak berhabis Fatihah ambil masa berapa tahun? 7 tahun. Maksudnya 40 tahun kita guna belajar Fatihah setahun 1 ayat, dah 7 tahun. Baki lagi umur berapa? 33. Tapi bila ditanya pemahaman dan makna bagi selain Fatihah, fail dah. Ambil ringkas-ringkas depan tu je. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Okey, seorang terjemah biarlah tak makna sangat pun. Tak tahu apa dah ustaz. Faham tak maksud saya? Di mana sekarang anda sia-siakan 33 tahun berbaki. 33 tahun berbaki umur untuk cuba faham walaupun tahap ayat-ayat lazim. Hak kita bagi setahun 1 ayat tu komat dah, malah dah. 33 lagi. Bila tanya je selain Fatihah, fail terus. Walaupun surah tu mulut kita hafal, mulut kita hafal, tapi pemaknaan. Adakah Allah bagi Quran suruh kita hafal saja, suruh kita baca saja, tapi tak ada pemahaman? Walaupun kita tak nafi baca saja, pahala bertimbun, pahala bertambun. Tapi intipati, hak inilah yang kita tak boleh nak serap pada event dan peristiwa yang berlaku di luar. Bila kita cuma hanya sekadar jadi pembaca yang tegar, bukan penganalisis yang tegar bagi Quran. Okey, awal tadi kita berhenti kat mana? Sebelum melalut sampai sini. Mukjizat Nabi Musa. Antara lain, apa lagi dalam Quran? Saya tanya ni, selain pukul itu, apa lagi mukjizat Nabi Musa? Waktu dia berlawan dengan ahli-ahli sihir. Bila dia lempar tongkat dia jadi ular. Lepas tu tali yang ahli sihir lempar jadi apa? Ular juga. Lepas tu apa yang mukjizat, apa yang sihir? Ular sama ular. Kecil besar mungkin saiz berbeza, tak jadi perbezaan yang teruk sangat. Yang jadi antara mukjizat dengan tak mukjizat ialah perkataan daripada ahli-ahli sihir. Sesungguhnya kami benar-benar mengenali apa itu sihir. Dan bila kami lemparkan tali-tali kami, lalu dia bertukar menjadi ular, dan Musa melemparkan tongkat dia juga jadi ular, itu mungkin pada awalnya kami menganggap itu juga satu sihir. Tapi bila tahap ular Musa mula memakan ular-ular kami satu demi satu, ni bukan lagi sihir. Sihir hanya ilusi. Sihir hanya menyilapkan mata memandang. Dia tak boleh mencederakan dan memakan hak lain. Ni tahap makan hak kami ni bukan sihir dah ni. Sebab tu bila mereka lihat kejadian ni, mereka terus beriman kepada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Dan akibat mereka beriman, apa yang Fir'aun buat pada mereka? Fir'aun buat apa? Internal Security Act. Mereka di ISA kan, tahanan tanpa bicara. Mereka kena teruslah. Tapi keimanan yang jelas nampak. Selain tu, bila Nabi Musa masukkan tangan dia dalam poket dia, bila keluar jadi apa tangan dia? Bercahaya. Cahaya tu kita tak boleh nak tahu apa bentuk cahaya sebenarnya. Sebab apa? Kita tak ada zaman tu. Kita tak dapat menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana bentuk cahaya sebenar yang digambarkan Allah dalam Quran. Dan pastinya cahaya itu bukan cahaya yang selalu dilihat dan dipandang oleh pandangan mata manusia biasa.
Antara lain ialah bila berada di tengah-tengah gurun. Pernah kumpulan-kumpulan yang dibawa Bani Israel di belakang Nabi Musa ni sudah kehabisan bekalan minuman. Lalu Nabi Musa ketuk tongkat dia pada bukit tu, keluar 12 mata air mengikut bilangan kabilah-kabilah dan bani di belakang dia. Ada berapa kabilah? 12 kabilah. Inilah keturunan-keturunan Nabi apa? Bani Israel keturunan Nabi apa? Keturunan Nabi Musa. Keturunan Nabi Nabi apa? Nabi Musa pun termasuk keturunan 12 tu dah. Foundation, tonggak, paksi bagi 12 keturunan tu Nabi apa? Nabi Yakub. Saya pun nak tulis pun. Tulislah sikit Ustaz, nak bagi nampak lah. Oh, berjela-jela. Okey, contoh. Kita ada Ibrahim kan. Isteri Nabi Ibrahim ada berapa? Sarah. 2. Hajar. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Oh, kecil sangat kan? Saya besarkan. Pakai J5 ke J7? Tak ada J. Ibrahim. Isteri pertama Sarah. Isteri kedua Hajar. Isteri ketiga pernah dengar tak nama ni? Kontura ataupun Kotura? Pernah dengar tak nama ni? Hajun? Tak pernah, biar ni ya. Sarah anak dia Nabi Ishak. Ishak kahwin dengan Rifqah. Ishak dan Rifqah lahir Nabi apa? Yakub. Okey. Sebab itulah dalam deretan Nabi hak berangkai dia Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Ini hak berangkai moyang tu anak cucu. Ini hak berangkai. Ibrahim, Ishak, Yakub. Okey. Yakub ni kembar. Tahu tak Nabi Yakub ni kembar? Abang dia nama Aisu. Baik. Yakub ni dia pi kembali ke tanah bapa dia, Padang Aram. Tempat Namrud dululah. Dia kahwin dengan anak ni, Rifqah ni ada abang. Rifqah ada abang nama Laman. Maksudnya Yakub dengan Laman apa hubungan? Rifqah ni mak Yakub. Laman ni abang kepada Rifqah. Hubungan Yakub dengan Laman bapa saudara. Jadi anak Laman ni jadi sepupu. Ada nama Laya, ada nama Rahil. Yakub pun kahwin dengan Laya, kahwin dengan Rahil. Sebelum nak meninggalkan Padang Aram, kembali kepada bapa dia Nabi Ishak, dibekalkan 2 orang pembantu. Satu nama Zalfa,
Satu nama Balhah. Zalfah untuk jaga Layah, Balhah untuk jaga Rahil. Akhirnya kahwin 2 orang jadi kahwin 4 orang lah. Payah-payah senang. Kahwin 4 lah. Nabi Yaqub kahwin 4. Tapi ingat di sini, ni adik-beradik ni, kakak adik. Syariat masa tu masih tak melarang perkahwinan adik-beradik. Lani jangan duk buat. Pak Cik Din, 3 anak Pak Cik Din cantik. Saya pun tak kahwin lagi. Kira go on 3 carilah. Faham ah? Okey. Dari Layah dapat berapa orang anak? 6. Okey. Allah, nombor 6 dah. Raubin, Syam'un, Levi, Levi's pula, Yahuza, Izakar, Zabulun. 6 dengan Layah. Rahil, inilah mak Nabi Yusuf. Dengan adik dia Bunyamin. Zalfah dapat 2 orang, Jad dengan Ashir. Balhah dan dengan Naftali. Inilah 12 orang. Ni 6, 2, 2, 12. Inilah 12 keturunan Bani Israel yang Nabi Musa bawa. Kenapa dinamakan Bani Israel? Sebab Israel merujuk kepada yang kata Israel hari ini lah. Jahatnya Israel. Nabi Yaqub itulah Israel. Sebab tu dipanggil Bani Israel, anak-anak Yaqub. Pasal apa dia nama Israel? Apa maksud Israel? Hamba Allah, Abdullah. Sebab tu il belakang sinonim dengan nama Jibrail, Mikail, Israel. Apa lagi? Israfil dan seumpama dengannya. Baik. 12 keturunan Bani Israel, anak-anak Nabi Yaqub. Dan Nabi Musa sendiri termasuk dalam golongan mana? Nabi Musa tu bangsa Levi. Nombor 3 tu, anak Layah tu, Raubin, Syam'un, Levi. Nabi Musa mari ikut bangsa Levi. Kebiasaannya Nabi-Nabi dan Rasul mari ikut Levi. Mari ikut keturunan Levi tu. Jadi Nabi-Nabi dan Rasul Bani Israel seterusnya. Tapi ada juga yang datang daripada Yahuza. Contoh Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Keturunan selepas tu. Hak lain tu biasa-biasa saja. Okey, faham dah? Hak 2 lagi tak payah ceritalah. Hajar macam mana? Melahirkan keturunan Nabi Muhammad. Betul lah, Nabi Ismail yang melahirkan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kalau kita tengok pula contoh Hajar ni datang daripada mana? Daripada Mesir. Dia ni siapa sebenarnya? Siapa? Kalau kita baca kisah Hajar ni siapa sebenarnya? Dia datang dari dalam istana kan? Dia ni anak raja ke? Ataupun dia ni gundik ke? Atau dia ni pembantu ke? Atau dia ni perempuan yang dikhususkan untuk Nabi Ibrahim? Jelas. Tapi status dia sebelum tu apa? Orang biasa ke? Berdarah di raja ke apa? Orang biasa ke? Berdarah di raja. Okey. Dan Mesir kalau beraja sinonim dengan apa?
sinonim dengan Fir'aun. Bila kita kata contoh Hajar tu ada darah Fir'aun dan melahirkan Ismail dan Muhammad, apa kata kalau hari ni orang tanya Nabi Muhammad ada darah Fir'aun menurut si jalur ini, nak jawab apa? Nak jawab apa? Bukan nak mencari-cari ni. Contoh kan bila kita sebut cerita macam ni, orang akan tanya, Hajar tu mari ikut dalam istana, Fir'aun sinonim dengan di Mesir. Adakah Nabi Muhammad ada darah ini? Pelajarilah sejarah, anda akan dapat jawapan dia. Saya tak akan bagi. Bukan tak bagi, tengok YouTube. Saya dah cerita dah. Zaman ni apa yang berlaku sebenarnya, dan jawapan sudah jelas di situ. Biarlah dulu cerita dia, sambung lagi hal lain. Okey, bila kita tengok antara satu benda yang hebat yang dianggap sebagai Nabi Musa ini Kalimullah. Apa maksud Kalimullah? Kan Nabi itu ada gelaran kan? Ada yang dapat gelaran Nabiyullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, macam Ruhullah, macam Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Isa Kalimullah. Sebab apa dia dapat gelaran tu? Kerana bercakap-cakap dan berkata-kata dengan Allah. Di mana? Bukit Tur Sina. Satu hari Allah memanggil terus Nabi Isa. Dan bila sampai dia di satu lembah yang Al-Quran sebut Bil Muqaddasitu Tua kan? Di lembah yang bernama Tua. Di situ bila dia sampai, Allah suruh apa? Ikhlaq na'lai. Tanggalkan kedua-dua sepatu kamu. Sebab kamu sekarang berada di satu lembah yang suci yang tua. Tanggal selipar dia, kemudian ada. Di tangan dia ada apa? Tongkat. Kemudian ada dialog kan? Allah tanya, yang berada di tangan kanan kamu. Apa yang berada di tangan kanan kamu? Apa jawapan Musa? Apa jawapan dia? Di tangan kanan saya ialah tongkat saya. Dengan tongkat ini saya gunakan untuk menampung tubuh saya. Maksudnya dia juga mempergunakan tongkat ini untuk membantu dia berjalan. Dengan tongkat ini dia juga cerita pada Allah, dia memukulkan daun-daun kayu supaya jatuh berguguran untuk senang dimakan oleh haiwan-haiwan ternakan dan gembalaan dia. Dan dia juga gunakan tongkat ini untuk amak albak, kan kambing lari, untuk jaga gembalaan dia. Baik, apa yang special di sini? Apa yang special? Kita baca Quran kan, kita nampak dialog dan penceritaan. Apa yang berada di tangan kanan kamu? Tongkat aku guna untuk ini, aku guna untuk ini, aku guna untuk ini. Apa yang special? Nampak dialog biasa. Tapi yang special ialah bila Nabi Musa terlebih menjawab soalan. Yang Allah tanya apa? Apa yang kat tangan kanan kamu? Jawapan dia, tongkat aku. Cukup. Allah tanya apa yang kat tangan? Tongkat aku. Allah suruh cerita ke nak buat apa tongkat tu? Tidak. Tapi itulah jawapan. Dan ini sinonim dengan fitrah manusia. Tak percaya? Ustaz, baru beli ke jam tu? Jawapan yang mudah dan ringkas, baru beli. Cukup. Tapi apa biasa? Setengah jam dia punya huraian. Betul, baru beli. Bukan calang-calang ni. Harga dia $5,000. Tak ada kat Malaysia jam ni. Saya pesan kat kawan saya tu, dia pergi belajar apa. Kalau menyelam ni, dia boleh pergi kepada 2,000 meter. Tak pecah dia punya cermin. Kalau terantuk, tak canak, kalau tu, kalau ni, huraian dia 30 ke 45 minit. Tapi soalan dia, baru beli ke tak? Tengok. Biasa tak? Standard tak? Standard lah. Kita suka melebih-lebihkan jawapan. Tu fitrah manusia. Sini ada pengajaran untuk kita. Lalu
Allah suruh apa? Suruh lempar tongkat. Allah jadi ular. Nabi Musa stay di situ ke? Dia ada dah perasaan nak lari. Dia nak lari. Dia takut. Pasal apa? Tadi dia pula kata tongkat ni banyak jenis kegunaan, pertahankan diri dia, tolong diri dia, buat tu buat ni. Tiba-tiba boleh bertukar jadi ular, dia sendiri nak lari. Pasal apa? Tapi Allah suruh bertahan. Dan Allah suruh pegang di antara dua tongkat ular tu, dia tukar jadi tongkat balik. Penting di sini ialah Allah nak bagi tahu jangan takut pada makhluk dia. Kalau katakan bertukar sekali, jangan lari. Yang perlu takut siapa? Ada tengah dialog, ada tengah bercakap ni, yang paling aula untuk kamu takut Allah tu. Ni baru tu tadi macam-macam. Oh, benda ni boleh protect aku, defend aku, benda ni protect, benda ni life ball, benda ni macam-macam. Tiba-tiba jadi ulat sikit, kita sendiri dah nak lari. Faham? Anu layak paling untuk ditakuti. Kemudian seluk tangan jadi putih. Apa maksud dia? Maksud dia dengan kehendak Allah sesuatu itu bisa terjadi. Kena faham. Ada benda yang kita anggap mustahil, benda kita anggap tak mungkin, tapi kalau Allah berkehendak, semua boleh jadi. Tapi yang penting nak ajar pada kedudukan di sini ialah kebergantungan sebenar kepada Allah, dan pasti Allah akan tolong kamu bila kamu nak menentang ahli-ahli sihir daripada Fir'aun. Tapi Nabi Musa dia ada satu kekurangan. Bila dia bercakap, dia ni gagap. Nabi Musa dia ada sifat gagap, tak lancar, tak fasih. Sebab itu dia minta dengan Allah supaya berserta dia siapa? Nabi Allah Harun. Kerana Nabi Harun lebih lancar, lebih fasih dia. Maksudnya perlu ada gap, dua orang pembantu, saling lengkap melengkapi. Kalau kita hari ni hatu gagap, hatu kita duk peleceh dah. Kawan tu hak gagap, tak payah masuk grup kami, kamu gagap. Tak payah masuk kumpulan kami, kamu cakap pun tak fasih. Tapi kita tak sedar di sebalik kelemahan dia tu, kita ada kekurangan, hak dia tu ada lebih. Jadi dua-dua pi menghadap Fir'aun. Akhirnya lawan penyelaman, kalahlah Fir'aun. Larilah kes tu. Jadilah kes kejap mengejap. Sesuai tak dengan konteks dia, sesuai tak dengan event dan peristiwa dia, memang sesuai pun. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kalau kita nak ambil konteks Nabi Muhammad, walaupun pukul dah 10 online, tak apa. Sebenarnya pemaknaan bagi kata mukjizat ni dua benda. Satu panggil mukjizat hissi, satu mukjizat maknawi. Hissi, satu maknawi. Okey. Maknawi, bukan maknawi ya. Tahu maknawi? Maknawi itu nama orang. Maknawi, ini ma'ain. Hissi maksudnya yang dapat diraba, yang dapat dilihat, yang dapat dijelaskan. Maksudnya mukjizat hissi ini akan berakhir dengan kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kesan dia ada yang dapat dilihat, ada yang pergi bersama kewafatan Nabi. Contoh, mukjizat hissi yang jelas ialah hissi pula terbahagi kepada dua. Ada yang kekal ditinggalkan oleh Nabi, ada yang pergi ikut Nabi. Contoh yang kekal tu, waktu Nabi Muhammad belah
bulan. Jadi kesan dia hari ni ada lagi pada bulan. Walaupun Nabi dah wafat, orang kemudian macam kita boleh tengok kesan tu. Contoh yang pergi dengan Nabi, keluar air kot celah jari. Bila Nabi meninggal, tak ada dah. Nabi seorang je boleh buat. Ataupun Nabi kata makanan yang sedikit jadi cukup untuk orang yang banyak. Air yang sedikit cukup untuk orang yang banyak. Ada unta bercakap dengan Nabi, ada serigala bercakap dengan Nabi, ada pokok tamar bercakap dengan Nabi. Semua mukjizat ni dah pergi bersama kewafatan Nabi. Tapi ada yang kekal. Yang kekal seperti contoh telaga yang diracun tu kan. Nabi ludah dalam tu ada lagi tak telaga tu? Telaga tu ada lagi. Tempat-tempat sejarah peperangan ada lagi, kita boleh tengok. Tu mukjizat hissi yang jelas. Tapi mukjizat maknawi yang sebenar hak kita sebut depan-depan tadi, iaitu Al-Quran. Kalau kita tengok karakter perjalanan sirah dan sejarah Nabi, kalau boleh Nabi ni dia tak mau guna mukjizat hak dianggap luar biasa tadi. Sebab zaman dia dah zaman rationalis. Orang dah berfikir dengan matang, orang nak tengok benda yang dianggap logik. Jadi hatu tu hak Nabi macam seolah-olah terpaksa guna juga menunjukkan kenabian dan kerasulan dia. Yang jadi masalah ialah Al-Quran. Bila sebut Al-Quran, dia mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Patutnya hak ni yang kita paling jaga, hak ni kita paling perhati. Sebab dalam Quran tu sekurang-kurang ada 3. Sebenarnya banyak, tapi nak bagi cepat faham. Pertama, mukjizat dari sudut bahasa. Al-Quran memang tidak ada tandingan dari sudut bahasa. Walaupun orang zaman tersebut pakar sastrawan, pakar syair, pakar gurindam, puisi, prosa dan sebagainya. Sebagai contoh, seorang yang terkenal, Al-Walid bin Al-Mughirah. Bila Nabi Muhammad memperdengarkan beberapa ayat Quran, dia kata apa? Wallahi, demi Allah, sesungguhnya perkataan ini bukan datang daripada syair, bukan datang daripada sihir, bukan datang daripada mantra-mantra para dukun. Dengar saja kali pertama, dia boleh detect dah. Sebab dia orang bahasa, dia orang sastrawan. Ni bukan ahli sihir punya ayat, ni bukan ahli syair punya Arab, ni bukan mantra-mantra dukun punya ayat. Ni memang benar-benar wahyu yang diwahyukan. Kalah dari sudut sifat-sifat fasahah dan balaghah Al-Quran, memang tak terjangka. Kalau kita faham bahasa Arab secara saliqah, maksud saliqah ni baca tu boleh faham terus macam orang Arab bahasa dia. Kita hari ni nak faham bahasa Arab tu bukan bahasa kita, satu hal. Tapi Arab ni kalau tahap saliqah ni nak kata macam mana kalau bahasa kita? Macam ni lah, biarlah dia. Jangan anggap lucah, nak bagi senang faham. Contoh ni malam Jumaat, kita pun lalu kat tepi rumah, Pak Cik Ding, takkan relax je malam Jumaat, tak buat projek ke? Faham tak? Maksud projek tu menjuru kepada projek tu perkataan biasa, tapi maksud di sebalik projek, tu maksudnya solikoh tu. Pak Cik Din tu kalau dia tak solikoh bahasa Melayu, projek apa pula nak buat malam-malam ni? Faham ke tak ni maksud ni? Tapi bila dengar saja perkataan projek tu, Pak Cik Din pun faham. Kita hari ni bahasa Arab bukan tahap tu kita. Projek pun kita tak tahu apa. Contoh kalau bahasa Arab tu kita sebut kat Arab, projek apa? Apatah lagi nak memahami maksud di sebalik projek yang kita guna tu. Projek betul pun dia tak faham. Projek atas sirat lagi dia tak faham. Kita ni lagu ni sekarang berdebat dengan Quran, nak bagi faham hak biasa pun tak tahu, hak solikah lagilah. Yang kedua, dari sudut ilmu. Ilmu kita tak nafi. Dalam Quran ada berapa jenis ilmu? Semua sebenarnya. Sebut saja ilmu apa dalam Quran tak ada. Cuba angkat tangan. Ustaz, ilmu ni tak ada dalam Quran. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu apa lagi? Ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis. Ilmu apa lagi? Ilmu alam, ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu mantik, ilmu matematik, ilmu
fizik, ilmu kimia. Dia tak dinamakan dengan ilmu ni, tapi ayat-ayat dia mengeluarkan dan mencerminkan ilmu-ilmu tadi. Hari ini kita namakan dengan ilmu-ilmu moden tadi, tapi dari sudut pengkajian dan analisa dia, semua ilmu tadi terpendam dalam Al-Quran. Tunggu kita nak kaji, tunggu kita nak analisis saja. Yang jadi kita tak tahu hari ini, masih belum sampai ilmu tu keluar. Kadang-kadang kita tengok hidayah Allah ni, profesor-profesor yang non-Muslim sebelum ni, mungkin dia kaji bab air saja kan. Kaji bab air, oh hebat, dia boleh masuk Islam. Ni kaji bab tanah, dia boleh masuk Islam. Ni kaji bab embrio, dia boleh masuk Islam. Ni kaji bab nyamuk, dia boleh masuk Islam. Kenapa? Bila dia mencari padanan, connection dan chemistry dengan kitab-kitab agama besar, yang paling rapat dan paling idea tak ada ayat Quran. Tapi why kita hari ini jauh dengan Quran? Yang ketiga, bila tadi dari sudut ilmu, dari sudut isi kandungan. Bila sudut isi kandungan, dalam tu teras, saya nak sebut terasnya, teras dia cuma ada 3. 1/3 Al-Quran akidah, 1/3 Quran syariat, 1/3 Quran sejarah. Akidah, syariat, sejarah. Sejarah maksudnya cerita-cerita Nabi dan Rasul, cerita individu perseorangan. Faham tak bila saya sebut individu perseorangan ni? Contoh apa dia individu perseorangan? Luqmanul Hakim ke, Nabi Khidir ke, Zulkarnain ke, Nabi Uzair ke, Nabi Tubak, tu individu perseorangan. Kalau berkumpulan, Ashabul Kahfi ke, Ashabul Fil ke, Ashabul Ukhdud ke, Ashabul Ras, tu berkumpulan. Tu semua sejarah. Apapun ketiga-tiga ini membentuk satu benda. Inilah yang dinamakan adab, akhlak dan etika. Semuanya nak membentuk satu je. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku mengutuskan kamu semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hari ini banyak mana ilmu yang anda pelajari, banyak mana teori yang anda belajar, banyak mana disiplin ilmu yang anda belajar, kalau akhirnya tak dapat membentuk akhlak, adab dan etika yang soleh dan baik, tak ada guna. Anda akan jadi apa? Kadang-kadang dengan ilmu seseorang itu akan jadi lebih sombong. Kadang-kadang bukan dengan orang tapi dengan Allah. Kadang-kadang dengan satu-satu benda yang Allah bagi, dia bukan makin rapat tapi makin sombong. Apapun yang penting di belakang tu, inilah acuan dia. Nak jadikan manusia-manusia yang berakhlak, beradab dan beretika. Dengan siapa? Dengan Allah, dengan Nabi dan dengan manusia. Sebab dalam Islam kita ada dua hubungan, hablum minallah wa hablum minan nas. Dengan Allah pun kena jaga, dengan manusia pun kena jaga. Jangan kita buat aku ni pasal ibadat saja semayang, tak mau campur dengan orang, ikutlah orang nak jadi apa, jiran nak jadi apa, masyarakat nak jadi apa, Korea nak jadi apa, janji aku tak tinggal semayang, duk meratik, duk wirid. Jangan. Kalau orang buat lagu tu juga kat kita, apa jadi? Bayangkan satu masa apa jadi? Pak Cik Din tu dia buat hal dia saja, tak ambil tahu hal masyarakat. Kalau orang nak buat juga, kesian akhirnya. Bila masa kita dah dulu sorang-sorang, orang pun akan kata apa? Hang mandikan sendirilah mayat hang, hang kapan sendirilah mayat hang gali sendirilah lubang hang masuk sendirilah lubang, hang kambuh sendiri. Ayat yang paling bangang tu, tapi sebab orang kesian. Tolong juga, jangan duk buat sorang-sorang. Kalau orang buat sungguh, lagu mana? Sebab tu kita hari ni kata macam-macam. Aku buat pun bukan terlibat dengan orang. Aku buat ni pun bukan terlibat dengan orang. Lah ni orang. Satu masa kita nak minta tolong siapa? Orang-orang tadilah kita nak minta tolongnya. Tolong apa? Tolong tadilah. Tolong mandi, tolong kapan, tolong semayang, tolong masuk kubur, tolong kambus, tolong doa, tolong tahlil, tolong talqin. Kita ni kadang-kadang sebab
kena batang hidung. Contoh, bila terjadi satu benda, kita akan kata apa? Oh, isu ini sememangnya berlaku di Palestin dan dia tidak ada kena-mengena dengan kita sedikit pun. Kita perhatikan sedikit. Tadi Palestin, tak jadi kat Malaysia. Bila jadi kat Malaysia, oh, sebenarnya kes ini cuma berlaku di negeri Selangor, bukan negeri saya di Kelantan. Orang Selangor kena, ikut dia lah dia nak kena. Kelantan tak kena. Tapi kalau kena di Kelantan, oh, yang kena tu ialah daerah Bacok dan Kota Baru. Sebab saya duduk Pasir Mas, tak kena. Kalau kena Pasir Mas, yang kena tu kampung seberang. Saya duduk Kampung Salo, tak kena. Kalau kena Kampung Salo, oh, yang itu Korea A, bukan Korea saya. Korea saya Korea B. Kalau kena Korea B pula, yang kena tu Pangsapuri plat A, Pangsapuri saya plat B. Kalau kena Pangsapuri plat B, yang kena tu tingkat 4, saya tingkat 6. Kalau kena tingkat 6, yang kena tu rumah hak ujung, saya rumah ujung belah ni. Kalau kena rumah kita, yang kena tu adik saya, bukan saya. Lepas tu baru kena atas hidung, oh, barulah saya sungguh-sungguh. Nak tunggu batang hidung tu baru nak mengaku, baru nak segalanya. Hak sebelum ni orang, kita tak mau ambil tahu. Tapi bila dah kena kat kita, baru kita tahu, baru kita rasa. Inilah pentingnya hablum minan nas. Sebab di sinilah perpaduan muncul. Sebab itulah Allah sebut antara sifat orang yang bertakwa sebelum kita berakhir, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Belakang tu apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada makna tu. Apa-apa yang Allah anugerahkan pada kamu, yunfikun. Apa maksud infak? Berinfaklah, bersedekahlah. Jadi hari ini kalau nak guna infak, kakak belakang tu lagu ni ke lagu ni? Dah buat lagu ni tu memang lagu ni sungguh ke nak buat lagu ni? Dah. Takut ni saya tengok mulai macam ni. Dah. Okey, last. Bila sebut infak, kita akan jadi sebut infak selalu bagi duit derma kan? Adakah ini hanya jadi milik orang-orang yang berharta dan kaya saja? Allah kata apa yang dianugerahkan pada kamu, infak. Takdir kita orang miskin, kita orang lemah. Allah, ruginya aku hutang ni. Hak aku boleh yu'minuna bil ghaib, hak aku boleh yuqimunas shalah, tapi bab infak ni aku tak boleh. Jangan anda faham lagu tu. Apa yang direzekikan oleh Allah, kongsi, bagi. Setiap nikmat Allah jangan pandang satu. Nikmat Allah sekurang-kurang, kita ambil paling bodoh ada 4. Kadang-kadang Allah beri kekayaan dari sudut harta, kadang-kadang Allah lebihkan dari sudut akal, kadang-kadang Allah lebih dari sudut ilmu, kadang-kadang Allah lebih dari sudut kekuatan. Orang yang kaya sememangnya sinonim. Aku kaya sedekah, aku kaya derma, aku kaya jariah, aku kaya anak yatim, aku kaya janda, aku kaya ibu tunggal. Dia lepas, dia infak. Tapi ustaz, saya tak kaya, tapi saya ada akal, otak saya bergeliga. Kalau mesyuarat, saya nak cadangkan lagu ni, saya nak cadangkan lagu ni, saya nak lagu ni, saya nak lagu ni. Tapi orang kaya tadi kebetulan kaya saja, yang ni tak bergeliga mana. Jadi saya nak infak, saya nak kongsi idea dan kelebihan pemikiran saya. Allah tak terima ke? Allah terima. Mari pula orang nombor 3. Saya tak kaya, saya tak ada akal, tapi saya ada ilmu. Saya belajar banyak dengan guru, saya pun nak kongsi. Masjid malam-malam, surau malam-malam, saya nak kongsi ilmu hak saya belajar. Allah tak terima ke saya mengajar ilmu tu? Allah terima. Saya ustaz ilmu tak ada, miskin lagi ustaz, otak pun tak berapa pandai, tapi Allah bagi sadu. Kalau ustaz nak suruh cat masjid, kalau ustaz nak suruh potong simen, ustaz nak suruh cuci tandas, ustaz nak suruh apa, saya buat. Allah tak terima kan? Allah terima semua. Jangan pandang bila sebut infak orang kaya. Dan kita tu sememangnya ada dalam 4 kategori tadi. Mungkin kita tergolong orang kaya, ada otak bergeliga, ada ilmu,
ada kekuatan. Tu saya baru sebut 4. Lepas tu carilah benda lain yang anda boleh kongsi apa yang Allah bagi pada anda. Semuanya razaqnahum yunfikun. Razaqnahum yunfikun sebelah 20. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Nasihat Ustaz untuk lebih banyak perkongsian ilmu. Semoga kita semua dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.